الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا في علم الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormati abadi kaliman dan kesuruhan tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dah rasa macam bayar pula. Selalu ada meja ni, tak ada meja. Jadi pertama sekali syukur alhamdulillah, ya. Allah Ta'ala sampaikan kita kepada niat kita yang sebelum tu kita dunia. Allahumma baghna fi Ramadan. Ya Allah sampaikan aku, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi syukur alhamdulillah kita telah berpuasa selama 6 hari. Dan ini malam yang ke-7 daripada tarawih kita. Dan pertambahan jemaah pun alhamdulillah, ya, bertambah. Kira bukannya sebab jemaah itu bertambah, ya, menyebabkan kena pasang khemah. Sebabkan surau ni kecil, kalau surau ni besar, dimuat tu. Jadi syukur alhamdulillah dalam keadaan surau begini, ya, pihak AJK mengambil pendekatan untuk buat khemah, jadi dapat menampung, ya, jumlah jemaah yang hadir. Jadi pertama sekali saya ingin membacakan satu hadis daripada Abi Mas'ud Al-Ghifari. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau ya'lamun 'ibadu ma fi syahri Ramadan latamanna al-'ibadu an yakuna syahru Ramadan sanatan." Maksudnya, kalaulah hamba-hamba Allah mengetahui kelebihan yang terdapat pada bulan Ramadan, nescaya mereka bercita-cita supaya bulan Ramadan berlaku sepanjang tahun. Itu kalau orang tahu. Kalau orang tak tahu kelebihan bulan Ramadan, maka seminggu yang berlalu ni dia rasa dah macam dah dekat sebulan dah, ya, dia berpuasa. Jadi bagi orang yang mengetahui kelebihan bulan Ramadan, ya, kebanyakan bulan fardu yang ditentukan bagi kita iaitu satu fardu saja. Tapi di dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala mewajibkan kita dengan 2 fardu. Yang pertama sekali, ya, kalau bulan-bulan yang lain cuma solat saja yang difardukan kepada kita. Tetapi pada bulan Ramadan Allah Ta'ala telah memfardukan 2 perkara. Yang pertamanya adalah solat, yang keduanya adalah ibadah puasa itu sendiri. Jadi pada bulan ini juga banyak kelebihan yang Allah tawarkan, yang mana Allah Ta'ala gandakan pahala ibadah sunat seumpama pahala ganjarannya seumpama kita melakukan ibadah yang wajib. Dan juga Allah Ta'ala melipat kali gandakan setiap daripada sedekah kita. Dan yang terbaik kita bersedekah iaitu pada bulan Ramadan, iaitu kelebihan bersedekah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah, fa ayyu sadaqati afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Maka Rasulullah telah ditanya, wahai Rasulullah, apakah sedekah yang afdal? Baginda menjawab, sedekah pada bulan Ramadan. Sedekah pada bulan yang lain pun dapat pahala, tapi bila kita bersedekah di dalam bulan Ramadan, maka Allah melipat kali gandakan banyak ganjaran pahala pada bulan tersebut. Dan pada bulan ini juga kita ni Allah Ta'ala berikan perasaan kesian pada kita. Pada bulan yang lain kita tak berapa kesian pada orang, tapi pada bulan ini Allah Ta'ala memberikan
diri kita perasaan kesian. Pada bulan lain orang tu anak yatim juga. Bukannya bulan Ramadan yang orang tu budak tu jadi budak anak yatim. Bulan-bulan yang lain pun kawan tu anak yatim juga. Tapi kita tidak melihat mereka ini sebagai anak yatim. Tapi bila masuk bulan Ramadan, maka kita ni bukan sekadar melihat, kita mencari pula anak yatim. Kita bagi dia. Dia kata saya tak boleh terima bang. Kita, kenapa tak boleh terima? Tak, kamu anak yatim kan? Memanglah anak yatim tu bapa saya tu. Nama tak, sampai nama bapa pun. Kalau nama anak nama yatim, maka kita beri juga. Punya semangatnya kita untuk mencari, untuk berkongsi rezeki yang Allah Ta'ala pun. Ini kesempatan yang perlu kita rebut, yang mana Allah Ta'ala membukakan pintu hati kita untuk melakukan kebaikan. Kita ni melakukan puasa Ramadan ni, ini adalah kerana taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kekuatan bagi kita untuk kita menambahkan dalam bulan Ramadan. Maka bulan yang kita kena tambah ibadat kita, bukan bulan yang mengurangkan kuantiti ibadah kita ataupun mengurangkan kuantiti pekerjaan kita. Bulan Ramadan adalah bulan pertambahan segala perkara kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita semayang biasa ni, kita semayang 8 rakaat. Saya malam ni saya tak bincang 8-20 sebab ulama dulu dah bincang dah. Sampai sekarang tak habis-habis. Kalau hari ni boleh habis, tak kira juga, tak habis juga. Jadi kita tunggu, ketepikan dulu. Kita bagi ustaz yang lain, banyak lagi tu. Jadi baik, sebelum ni, bulan Ramadan sebelum ni, kita dah buat 8 rakaat tarawih kita. Jadi pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala memberikan kesempatan pada bulan ini kita hidup. Maka kalau boleh kita tambah, jangan tambah 20. Kalau kita tambah 20, terkejut kita punya lutut. Dia kata nak sehari buat 8 je. Kadang-kadang tak sampai pun 8, 6 je. Orang lain duk khilaf buat 8 dengan 20, dia buat 6. Lebih sangat 8 dengan 20, 6 dah lah. Tak. Jadi maknanya bertambah. Kita punya amal ibadat sepatutnya bertambah. Daripada segi sedekah kita, daripada segi percakapan baik kita, maka itu bertambah. Daripada sifat kasihan belas kita kepada orang lain, maka itu perlu kita tambah. Maka Allah Ta'ala memberi kesempatan di dalam bulan Ramadan supaya kita tambah segala ibadat kita. Dulu kita dengar ceramah berapa minit? 40 minit kan, biasanya kan. Maka pada bulan Ramadan ni, kalau boleh ceramah kita dengar sampai 1 jam. Kan? Kita tambah ibadat kita. Habis itu ceramah, orang pun pakai balik. Itu boleh dengar orang. Jadi insyaAllah kita akan kurangkan sikit tazkirah itu masa ni. Tak sama macam yang lepas, sebab mentabak orang tidur tak makan lagi tu. Jadi baik. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan hidup kita sampai di dalam bulan Ramadan. Maka cuba kita tengok, adakah bulan Ramadan pada tahun ini sama dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang lepas? Maka sepatutnya orang yang mukmin, dia makin hari makin bertambah amal ibadat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tentu lagi kita nak sampai kepada Ramadan yang akan datang, pada tahun yang akan datang, kita tak pasti. Tapi baju warna apa tahun Ramadan kita dah tahu dah warna apa baju. Walaupun tak pasti sampai pada Ramadan tahun depan, tapi warna baju dah tahu dah. Raya tahun depan nak pakai baju warna apa. Baik, jadi Allah Ta'ala memberikan kesempatan, kekuatan untuk kita untuk melakukan dengan taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri kita dapat menunaikan puasa dengan puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita kata kita puasa, sebenarnya kalau bukan dengan sebab taufik Allah Ta'ala, kita tak dapat kita puasa. Tak dapat kita menahan diri daripada makan dan juga minum dan perkara yang membatalkan solat kita. Tak dapat.
Kita dapat buat perkara tersebut adalah dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berhenti berapa? 9.30. 9. Oh, 5 minit lagi. Baik. 5 minit kan? 9.50. Boleh lah ya. Kalau sampai pukul 10 beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kita dapat melakukan menahan diri daripada berpuasa adalah dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Itu kita kena pegang dalam iktikad kita, dalam hati kita. Kalau kita rasa kita puasa sebabkan kita muda lagi, sebab kita sihat lagi, berapa ramai orang yang kena tangkap dengan jabatan agama Islam, ya, lagi satu badan daripada kita. Cuba tanya dia, ada kecil manis tak? Tak ada. Ya? Kita yang puasa ni, sebelum daripada berhenti bersahur tu, segenggam buka kecil manis kita makan. Itu yang dapat menahan kita. Allah Ta'ala pilih kita untuk kita duduk, ya, untuk kita melakukan ibadah di dalam bulan puasa. Jadi Allah Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita siang kita berlapar, dan juga malam kita berpenat, iaitu menunaikan solat tarawih secara berjemaah. Ya? Jadi kita pun bawa anak-anak kita. Saya tak nampak lah, ini pandangan saya. Ya? Pandangan saya yang menyatakan saf ni terputus disebabkan budak-budak. Itu saya tak nampak. Saya tak jumpa pun dalam kitab yang menyatakan hal seperti itu. Ya? Sepatutnya kalau budak ni asalnya dia memang senyap, tapi bila dijumpa dengan kawan-kawan dia yang senyap, dia jadi agresif. Sepatutnya kita ni selangkan kita dengan anak kita. Dah tahu anak kita tu buat, maka kita letakkan dia sebelah kita. Ya? Kalau dia agak kita main, dah habis 2 rakaat, kita pesan pada dia. Dan juga kalau orang tegur anak kita, kita jangan marah. Sebab niat kita bawa dia datang ke surau, bawa dia datang ke masjid adalah untuk mendidik dia menunaikan solat. Ada pun hadis Rasulullah pun yang dia suruh kita, muru auladakum bisolat. Kamu suruh anak kamu dengan solat. Tak ada hadis Nabi suruh anak kita dengan berpuasa. Ini kadang-kadang kita ni suruh anak kita puasa, kawan tu dah lebih dah, nak cakap, nak berbuka pun dah tak lalu lah. Ya? Anak baru umur 8 tahun, baru umur 7 tahun, ya? Memang tak lalu. Jadi sepatutnya walaupun dia nak buka pukul 4 ke pukul 5, kalau dah tengok dah kita pujuk tak makan juga, memang nampak dah tak lalu, biarkan dia berbuka. Dan kita pastikan dia menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Sebab itu yang disuruh oleh Rasulullah. Ya. Adapun solat tu kita ajar dia secara berperingkat, sebagaimana ya Allah Ta'ala menurunkan perintah kita berpuasa selepas daripada Allah Ta'ala turunkan perintah solat. Mula-mula ya, Nabi didik para sahabat dengan akidah. Itu yang pertama, itu asas. Dan yang kedua, Nabi Allah Ta'ala suruh hamba itu dengan solat. Dan yang ketiga baru puasa. Tengok bagaimana tarbiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba. Maka tarbiyah tersebut kita boleh kita manfaatkan di dalam ahli keluarga kita. Maka kita didik dia dengan menyempurnakan solat. Budak waktu kecil, maka kita tanamkan dia dengan akidah yang betul, akidah ahli sunnah wal jemaah. Maka kita pastikan dia ni solat 5 waktu. Kalau setakat umur anak kita 7, 8, 9, 10, ya, kalau dia tak lalu, itu kebiasaan. Yang kita kena marah anak kita umur 17 tahun, itu kita kena marah orang tak puasa. Ya. Kita kadang-kadang kalau tengok dia balik sekolah, ini nak buka sekolah ni, ya. Kadang-kadang tak larat dah nak sadam bil. Beg dia tak larat nak sadam, meherik je. Tak kira dah foto ke tak foto, dia tak lalu. Tapi bila diminta berbuka, kita tak bagi. Kesian budak tu, ya. Umur baru 8 tahun, umur baru 9 tahun, ya. Tapi semayang kadang-kadang tak berpuasa.
tak puasa dulu, ya. Jangan makan dan minum. Kalau nak tidur, tidur dulu, ya. Sedangkan dia tak solat lagi, sepatutnya kita tekankan solat tu, ya. Didik dia supaya dalam bulan Ramadan ni tak penuhkan 5 waktu sehari semalam, ya. Kalau puasa lalu puasa, kalau tak lalu setakat mana lalu sudah, ya. Sebab kita niat kita untuk mendidik anak kita supaya akan datang dia makin lama makin kuat untuk dia berpuasa. Maka Allah Ta'ala telah mendidik hamba dia keadaan dia begitu, ya. Allah Ta'ala perkukuhkan akidah, suruh Nabi dia dakwah akidah yang pertama, dan yang kedua baru solat, dan yang ketiga baru kewajipan berpuasa. Kadang-kadang kita tersalah, ya. Kita melihat puasa itu lebih penting daripada solat. Maka solat adalah item yang kedua daripada ibadah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'tiyat ummati khamsun khisalin fi Ramadan lam yu'taha ummatan ghairuhum khulufu famis saimi atyabu 'inda Allah min rihil misk wa tastaghfir lahumul malaika hatta yuftiru wa yuzayyinu Allah kullu yawmin jannatihi wa yaqul yushiku 'ibadi ay yakufu 'anhum mu'natal wal adha wa yasiru ilaika wa yusfalu fihi maradatus syayatin fala yakhlisuna fihi ila ma kana yakhlisuna ilaihi fi ghairihi wa yughfaru lahu fi akhiri lailatin fi faqila lahu ya Rasulullah ahiya lailatul qadr qala la walakinnal 'amila innama yuwaffa ajruhu idza qada 'amaluhu. Maksudnya umatku diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada umat terdahulu ketika Ramadan. Yang pertama, bau mulut yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi di sisi Allah Ta'ala. Maka bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Ta'ala lebih wangi daripada kasturi. Maka di dalam kitab Sabilal Muhtadi membicarakan hal tersebut, maka ditanya, dia buat persoalan dalam kitab Sabilal Muhtadi. Dia kata, apa beza di antara orang yang mati syahid yang mana darah dia itu bau kasturi, sama juga dengan orang yang mulut orang yang berpuasa sama juga bau kasturi. Tapi bila kita hilangkan darah orang yang mati syahid, hukum dia haram. Tapi apabila kita menghilangkan bau mulut diri kita, maka hukum dia makruh. Ya? Maka dijawab di dalam kitab Sabilal Muhtadi itu, dia kata apa? Dia kata, adapun orang yang mati syahid, yang mana darah tu wangi di sisi Allah Ta'ala lebih wangi daripada kasturi, hukum dia haram. Kerana apa? Kerana orang lain dia menghilangkan fadail bagi orang lain. Macam kita yang hidup, kita menghilangkan kelebihan bagi orang yang mati syahid, itu hukum dia haram. Kita menghilangkan kelebihan pada diri orang lain, hukum dia haram. Adapun kita menghilang bau mulut kita, itu tertentu pada diri kita sahaja, maka hukum dia makruh. Sebab kita menghilangkan khususiah untuk diri kita. Adapun mati syahid tadi, kita menghilangkan kelebihan pada diri orang lain. Maka di sisi Allah Ta'ala bau hukum, sebab kalau kita bergigi atau kita siwak, selepas daripada gelincir matahari, maka berdasarkan dengan hadis ini, maka ulama membilangkan makruh. Bilangkan makruh. Dan juga kita mubalaghah pada mandi, sebab perkara tersebut memberi kesan bau
kenikmatan iaitu di dalam bulan Ramadan tu kita hilangkan. Lapar dan juga dahaga itu adalah nikmat. Sebab Allah Ta'ala nak bagi kita rasa bagaimana keadaan orang yang berkeadaan begitu. Ya. Dan juga kepenatan di dalam malam dia juga adalah nikmat yang kita tak jumpa pada bulan-bulan yang lain. Ada orang buat tarawih lepas asar bulan Syaban, tak ada. Tarawih hanya wujud pada bulan Ramadan. Maka di situlah Allah Ta'ala suruh melipat kali gandakan. Kalau kita kebiasaannya, ya, dalam bulan Ramadan ni kalau pergi makan dekat luar, tarawih pakai tidak. Sebab lepas je maghrib, yang sekat meja tu kita nak habis pula tu. Tu kami bakar lagi, banyak lagi benda. Kalau kita makan buffet, kadang-kadang syarikat dia buat dalam sebulan Ramadan sehari tu kan. Tapi pada bulan ni, cuba kita etikad dalam diri kita, setiap bulan, setiap hari, paling kurang aku nak buat 8. Ya, tarawih aku paling kurang 8, tak kira lah ada event ke tak ada ke, maka kita tambah. Ya, dulu mula-mula 2 minggu tu buat 8, 3 minggu buat 4, minggu yang terakhir dia buat 2 je, jangan tidak je. Ya, maka pada bulan ini, pada tahun ini, cuba kita ubah diri kita, ya, supaya kita menjadi orang mukmin. Semalam hari ini lebih baik daripada semalam. Ya, daripada segi ibadah, daripada segi percakapan kita, daripada segi sikap kita, maka kita ubah. Di sinilah bulan Ramadan inilah Allah Ta'ala memberikan ya, wasul silati syayati. Allah Ta'ala belenggu akal syaitan supaya kurang godaan kita bagi melakukan kejahatan. Cuma ada nafsu saja. Ya, jadi selalu ni kalau seorang sama seorang tu kita boleh makan. Yang jarang-jarang tu 2 lawan 1. Tu kadang-kadang payah sikit. Ya. Baik. Itu dia. Ya. Jadi makruh hukum dia. Kalau kita gosok gigi selepas daripada pukul 12 tengah hari. Ya, kalau sebelum tu tidak makruh hukum dalam kitab fiqh. Jangan lepas subuh makruh, tak. Lepas subuh boleh gosok gigi lagi. Ya. Dia kadang-kadang boleh jadi batal kalau kita telah buat gigi tu. Baik. Yang kedua, kalau sampai habis ni mau 10.30 ni. Jadi saya ingat cukuplah sekadar tu dulu. Sebab tengok orang ni dia fokus. Ya, fokus pada saya. Dah tengok ke saya, kalau ada bila orang tengok pada kita dia ada 2. Ya. Yang pertama ni dia faham. Yang kedua dia tengok kita sebab dia geram. Jadi sebelum dia geram, kita berhenti sampai dia faham. InsyaAllah saya ingat cukup sekadar tu dulu. Yang mana baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, yang mana kekurangan, kelemahan diri saya sendiri hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina fiqhal 'arifin kama fattahta 'ala alladziina min qablina birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.